Amsi, satu kota di Austria adalah. فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم حي على Alhamdulillah, setelah kita laksanakan solat Jumaat, biasanya apa? Mengisi perut. Alhamdulillah. Jadi bezanya di negara Eropah yang lain, contoh di Switzerland dan di Austria. Austria ni lebih banyak masjid yang berfungsi dan tempat makanan yang halal yang disahkan juga. Alhamdulillah banyak. Jadi ada tempat-tempat yang tidak ada arak. Itu yang kita pilih lah. Jadi hari ni Alhamdulillah kita ada nak makan tengah hari ni. Cuba tengok apa yang kita order ni, insya-Allah. Jadi kita bagi-bagi jemput makan, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tunggu selepas iklan berikut.